Inilah benda yang paling nikmat sementara nak tunggu semayang, kita baring-baring. Ni dia. Alang-alang tu Bancik masih duduk di area belakang je. Okey, kalau tengok walaupun Shilling ni siap tak siap, tapi sebenarnya memang belum siap sepenuhnya lah. Alhamdulillah kita dah sampai dah dekat pintu King Abdul Aziz, dekat dataran dekat WC3. Ni dia WC3. Depan ni tempat yang dirundui oleh ramai orang. Dekat WC2 ni juga ada nusuk care tau. Kalau apa-apa ada masalah dengan nusuk, boleh bicara kat sini kot. Cik dah jumpa sahabat baru daripada mana? Fan? Algeria. Kita tengok ramai belakang kita. Alhamdulillah. Okey, jom. Macam biasa kalau vlog ini bermanfaat, silalah kongsi-kongsikan. Walaupun tak bermanfaat, mana tahu dapat manfaat dekat orang lain, sila kongsi-kongsikan. Bengong agak sebab Bancik parking dekat belakang ni, dekat Maskutah kalau siapa-siapa tahu area Masjidil Haram. Biasanya orang-orang yang duduk di luar ni akan parking di Maskutah, Kudai, Jamrat kalau yang nak pergi ke Masjidil Haram. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bancik Live. Hello. Bancik kembali bersiaran hari ni Alhamdulillah dah malam 25 Ramadan. Tapi sebenarnya Bancik bersiaran ni jam 11 malam, 11 lebih macam tu lah. Sebab dari keluar rumah tadi pun pukul 11 sampai dekat tempat parking dalam 11.10 macam tu. Dan Bancik sebenarnya akan pergi ke Qiyam malam ni, pergi ke Qiyam yang bermula pukul 12.30. Okay, doakan Bancik supaya Bancik dapatlah menunjukkan sedikit suasana di Masjidil Haram hari ni. Alhamdulillah malam ke-25. Malam 27 Bancik tak pasti lagi Bancik boleh tunjuk ataupun tidak, sebab kalau nak pergi malam 27 tu kena datang awal lah. Ni pun sebenarnya malam ganjil, jadi agak kepenuhan jugalah Masjidil Haram. Macam biasa, ramai yang target malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil. Jadi Bancik juga dari di sini duduklah di mana-mana pun, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Thailand, di Indonesia ataupun serantau Filipina, apa semua yang faham berbahasa Melayu, jomlah sama-sama kita mengejar malam Lailatul Qadar. Okey, jom sama-sama dengan Bancik menunjukkan suasana sedikit, dan di manakah lokasi Bancik akan berqiyam malam ni. Wallahu alam. Kita tengoklah flow terus berjalan je. Mana Allah akan tentukan, kita akan berhenti kat situ. Okey, macam biasa kalau baru bertemu dengan Bancik Live, silalah tekan button subscribe. Okey, zas. Sementara Bancik berada di bukan di hotel transit tapi di tempat parking transit. Okey, dia sebenarnya dekat-dekat dia semua. Kalau jalan kaki ni bolehlah setengah jam kot daripada tempat parking ni. Tapi dah ada pengunduhan bas tu. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni 26 darjah Celsius di Kota Mekah. Tahun depan rasa makin sejuk. Jom jangankan azam supaya tahun depan kita boleh datang umrah Ramadan. Mana-mana yang tak kesampaian tu, InsyaAllah kita doakan supaya semuanya dapatlah merancang untuk datang di umrah Ramadan tahun yang akan datang, dan tahun-tahun yang seterusnya. Okay, sekarang jam 11.26. Tengok, sejam sempat dah pergi sampai dekat tempat lokasi kita nak berqiyam. Ni bas banyak tengok. Kat luar ni yang lain-lain biru ni semua bas sebenarnya. Dan Bancik berdoa supaya dia boleh terus hantar ke Bancik ke tempat lokasi di Masjidil Haram. Kalau tidak, dia akan shuttle juga bas. Kita tengok macam mana. Dia ada nasib dia tidak boleh meneruskan perjalanan. Tak apa, kita macam biasa, kita naik yang second bus yang betul-betul akan tak berhenti mana-mana. Pergi Masjidil Haram, parking. Masjidil Haram parking. Ada U-turn di depan ni. Nanti kita akan masuk, InsyaAllah. Kat sini kita kena bayar 8 rial, 8.5. 8 rial 50 halal lah.
Boleh pakai visa, boleh pakai apa-apa pun. Itulah cara terbaik untuk pergi ke Masjidil Haram. Itu bagi banci lah. Okey. Bas dekat sana. Ada tiket dekat sini. Okey, kaunter tiket kat sini. Kita beli dulu tiket. Okey. Tengok dia bagi tiket secara manual. Ada talata? Yes. Guna kad Maybank yang lepas. Bagi tiket-tiket 3, bagilah satu orang. Okey. Jom kita naik ke depan. Sementara ada bas yang depan, kita naik depan. Nanti dia collect tiket kat sini. Ni dia. Tak berebut pun sebenarnya. Okey. Jom naik bas. Kita dah memasuki terowong. Tapi nanti ramai kau bertanya, kalau balik nanti kita nak bayar balik tiket? Tak. Dia sekali jalan dia. Sekali jalan dia kira RM8.50 halala tu 2 hala dalam terowong. Tak adalah penuh sangat sebab banyak bas. Tapi kena berdiri juga. Cik tak tahulah dia standby berapa ratus bas kan untuk terowong saja. Tengok ah. Oh, memanglah kita boleh tengok celah-celah tapi boleh bayanglah. Ini pertengahan terowong dah penuh bas dah. Pertengahan terowong. Tapi ni biasanya untuk standby orang balik Kiam. Ni dia. Jalan sikit-sikit. Sebab bas ni akan patah balik je. Dia takkan tunggu orang, takkan ambil orang dah. Ni kita dah nak sampai dah. Kalau kat Mas Kutah ni dia berhenti area, nanti dia tunjuk. Okey, dia berhenti betul-betul dekat Makarim Hotel. Jom kita jalan. Ni makcik perlu jaga-jaga sikit lah. Takut tak ambil gambar polis. Sekarang kalau makcik boleh zoom lah 11.45. 11.45. Dan dekat sini lah aiskrim yang paling best ataupun makcik paling suka aiskrim kat sini. Ni aiskrim dia. Ni dia. Aiskrim Haramain. Amin nak perisa mango Okay, jom kita dah sampai dekat sini. Jom kita pergi ke Masjidil Haram dulu. Masjidil Haram ramai orang pergi dan ramai juga orang datang. Ramai dia kiranya 24 jam. Ramai je berpusing kiri kanan. Jadi sebab tu ada jalan-jalan yang dia buat sahala lah. Kalau boleh tengok atas tu boleh masuk lagi Jambatan Hajiat. Bila dah masuk Jambatan Hajiat tu kita tak ada masalah lah, dia tak tutup dah. Ni kalau malam 27 ni biasa dekat sini soft semua. Wallahu alam. Ni Jambatan Ring 1. Kalau Fairmont Hotel naik jambatan ni sekarang. Tapi yang bawah ni lobby Swiss Hotel, Safwa Tower. Angin agak kuat juga lah kita tengok ni. Jadi penat dia nak lawan angin ni sebenarnya. Okey. Ini antara aiskrim yang viral lah. Tapi Banci tak berapa suka sangat aiskrim Al-Semah dekat tepi ni. Tapi Banci lebih suka dekat Makarim Hotel tadi. Okey, ni Safwa Tower. Berada di hadapan WC2 WC3 lebih famous lah. WC3 depan sana. WC3 depan sini. Tapi semua orang berharapkan solat dekat jalan raya ni sebab dia ada line-line ni. Tapi untuk solat 5 waktu dia tak marah. Tapi janganlah untuk untuk tarawih ataupun untuk qiyam biasanya dihalau lah sebab ini adalah jalan utama. Jalan utama, jadi perkara sunat dia tak bagilah duduk kat sini. Jadi janganlah siapa-siapa berharapkan boleh semayang kat tengah-tengah jalan ni. Kan kena halau je. Okay, jom kita naik atas Jabatan Hajiat. Alhamdulillah Jabatan Hajiat ni Banci masih boleh melalui. Kiranya bila kita boleh melalui jambatan ni, kiranya ada saf lagi lah. Cuma kita tak tahu dekat manakah kita akan dibawa. Tu kan sebenarnya ditutup-tutup jalan tu sebenarnya dah penuh lah. Kalau selagi belum penuh, dia buka je lagi. Jadi 11.30 still lagi boleh lah untuk malam ke-25 ni. Tengok belakang ni. Ni dia.
Jom. Biasanya Bancik akan naik ke rooftop lah. Tu tempat yang paling selesa dan yang paling tak kena halau lah. Kat sini. Dia eskalator sebelah sini rosak. Jadi itu yang kosong. Tengah kelang kabut. Bancik dah jumpa sahabat baru daripada mana? Fan? Algeria? Algeria. Kuis? Alhamdulillah. English? English mafi? Arabic bas? Arabic French? French. The Algeria is good? Kuis? Good. Alhamdulillah. Kullu Muslim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jom dah sampai. Kawan baru Algeria. Alhamdulillah Bancik dah sampai di area rooftop atas ni. Sekarang ni waktu paling mencabar adalah mencari tempat solat. Ni lampu hijau dekat depan tu, Hajarul Aswad. Tadi Bancik tengok tadi, kalau pagi ni memang penuh lah malam-malam. Tapi apa, kalau kita tak dapat pun kita jalan-jalan lah. Tapi insyaAllah boleh dapat. Doakan supaya dipermudahkan Kaabah belah sana. Kaabah belah sana, kita lalu ke sini. Tengok. Bancik dah mencuba nasib masuk ke ruangan solat. Sekarang ni ramai orang tengah tidur lagi lah. So awal lagi mana yang tunggu daripada berkiam ataupun tunggu daripada waktu tadi, waktu lepas tarawih. Tengoklah kalau ada kosong, kita berdoa je. Dekat tawaf kat sana, ini sebelah dalam tawaf. Ni yang berbumbung ni. Tengok macam mana kalau ada kosong. Tapi biasanya itulah kelebihan Masjidil Haram. Kita akan solat rapat-rapat, semua akan berkongsi sejadah. Jadi bolehlah selit-selit sebenarnya. Kalau kita ada sejadah keras, kita duduk dekat longkang yang jaring-jaring tu. Kalau tak ada, jawapannya kita kena mencari. Kalau seorang-seorang sebenarnya agak mudah lah kita mencelah. Tapi bila dah ramai-ramai tu agak sukar lah. Macam itulah keadaan dia. Tengok kat sini. Tengok macam mana. Banyak je ruangan kosong ni kalau diorang semua dah bangun nanti. Alhamdulillah Bancik dah pukul 12. 5 minit. 5 minit dapatlah soft dekat belakang-belakang ni. Soft belakang. Belakang sekali. Ada lagi satu laluan lah. Jadi tak ganggu orang untuk lalu lintas. Jadi bolehlah kita duduk. InsyaAllah dalam ni tak kena kacau sangat. Sebab kapet hijau ada kat depan ni. Ni kapet yang dia dudui. Ni kapet hijau. Dan kedudukan slipper kita ni benda yang antara salah satu yang dirindui jugalah. Semasa kita buat solat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, lebih tersusun sikit tu. Kalau Masjid ni nampak je slipper berlogok macam ni. InsyaAllah kalau nak ambil Al-Quran semua kat sebelah depan sana. Al-Quran, air Zam-Zam apa semua sebelah depan sana lah. Jadi insyaAllah nanti bila diorang dah bangun ni, adalah saf ke depan sikit. Tapi yang menariknya kalau bawa makanan pun lepas ni sebenarnya. Tu dia bawa crispy roll daripada Taza. Sedap pula tengok. Okey. Tengok semua tahu tu slipper depan ni. InsyaAllah. Tapi bila akhir Ramadan ni, silalah standby sejadah. Kalau kita tak bawa apa, kalau kita bawa pun tengok orang sebelah tak ada sejadah, kita bentanglah sama-sama. Mana tahu di situ pun ada kebaikan lah. Daripada kita memberi kesesaan kepada orang lain. Inilah benda yang paling nikmat sementara nak tunggu semayang, kita baring-baring. Ni dia. Walaupun beratapkan ni mana dah dia punya kamera ni. Ni beratapkan chilling yang tak siap-siap ni. Macam inilah keadaan dia. Dan sambil-sambil tu kita ada kawan baru daripada Morocco. Kat belakang ni. Sambil-sambil kita berbual. Okey, tengok lagi seminit walaupun panggilan untuk berkiam tidak dipanggil lagi di seminit, tapi semua dah start berdiri dah. Membetulkan sebab bila dia dah panggil memang dia solat jenazah, lepas tu terus je. Ni semua nak menyegarkan badan lah. Tengok. Ni dia. Alhamdulillah, ni lah antara nikmat-nikmat yang kita boleh dapati dekat Masjidil Haram. Memang Bancik boleh menceritakan serba sedikit, tetapi yang pernah mengalami saja yang
akan merindui saat-saat beginilah. InsyaAllah. Okay, nanti kita jumpa kejap lagi lepas solat qiyam, insya-Allah. Okay, alhamdulillah, selesai juga kita punya qiyam hari ni. Jam pukul apa sekarang? Lama. Okey. Sekejap, Banci pun lupa tengok jam. 2.17 2.17 AM. Habis sudah. Alang-alang tu Banci masih duduk di area belakang je. Okey, kalau tengok walaupun Shilling ni siap tak siap, tapi sebenarnya memang belum siap sepenuhnya lah. Sistem airconnya belum lagi, Shilling pun tak habis lagi. Dan hanya pakai kipas sebenarnya. Okey. Dia ada kipas setiap penjuru ni adalah, tapi dia tak jadi panas lah. Dia ada kipas, tu nampak tak kipas, dan dia tidak ada speaker lagi. Speaker masih bergantung pada speaker yang dekat tiang-tiang luar tu lah. Tengok, jom. Ramai dah suruh sambung tidur. Dia tengok kat sini. Jalan-jalan. Tengok. Jomlah. Dia kalau boleh kita jangan keluar ikut sa'i. Macam pakcik duduk ni, dia dekat dengan sa'i. Jadi takut dia kena paksa keluar. Pakcik nak ke depan jap dulu. Okey, jom. Juga lepas qiyam terus tidur terus tidur pun ramai. Dia yang bawa makanan pun ramai. Mana? Dan kat atas ni jam Sekarang ni tempat ni pun ni tak adalah jam mana, tapi dia berhenti sekejap sebab baca duduk betul-betul dekat dengan Hajarul Aswad. Lampu hijau ni dia akan berhenti kat situ lah. Tengok di queue sekarang ni. Memang jam pun. Bagi pun agak jam sebab dia guna full capacity. Okey, jom kita pergi ke depan sikit. Okey, ni kat Ngai Zamzam pula. Okey, jom kita ke sini. Dia asyik keluar je terus. Speaker dia. Ni speaker JBL dia pakai. Inilah. Jom kita terus ke depan. Kat sini. Kalau ni dia akan keluar ikut sa'i. Tu masa. Pakcik tak nak pergi tu masa, pakcik nak eskalator tadi. Sebab kalau eskalator tadi dia dekat dengan Dekat dengan Jambatan Hajiat. Jadi senang pakcik nak balik ikut sana. Itulah. Okey. Zas. Melalui Jambatan Hajiat, cari exit from here. Ni. Dia ada tulis gate Hajiat from here. Dekat situlah. Dalam kamera ni asalnya tak nampak sangat. Kejap lagi dekat-dekat sikit. Jadi memang inilah paling senang. Kalau ikut sini ada nombor 34, tapi nombor-nombor ni jangan ikut sangat lah. Sebab dia boleh berubah sebab dia tiang ni. Tapi untuk Ramadan ni diikut lah kot. Macam tu lah. Walaupun agak jam, tapi dia akan menuju ke Jambatan Hajiat, dia agak senang lah untuk kita keluar. Nak pergi ke Safwa Tower ke, Clock Tower ke. Kalau ikut King Fahad, King semua tu, memang agak jam. Okey, ni lah. Kat sini je, betul-betul kat sini, Bucu ni. Tempat juga golf cart location. Itu tempat nak ambil golf cart. Kat sini. Tapi golf cart sekarang seeloknya kita beli online, saya siap lah. Ni dia ada gate Hajiat from here. Mana ni? Nampak tak? Ni gate Jet from here. Takut nampak kepala orang ni. Ni dia. Inilah paling senang lah jalan. Yang paling Banci tahu lah. Tahu ada orang lain boleh jalan senang lagi, boleh beritahu Banci. Ni tak ada lak. Hari ni tak ada lak. Berhenti dekat Jambatan Hajiat. Kalau Jambatan Hajiat dia relax sikit. Sebab dia dah hujung lah. Yang ni memang jam sikit lah. Dia bertemu macam-macam simpang. Dia ada simpang yang daripada orang habis umrah yang duduk yang sebelah sana, sebelah sa'i, dengan sebelah sini. Memang itulah. Tapi dia tulis Hajiat Hospital straight je. Jangan risau. Keluar ikut lain, masuk ikut lain pun. Jadi kita tahu kat mana kita nak tuju. Ni dia. Alhamdulillah kita dah sampai dah dekat pintu King Abdul dekat dataran dekat WC3. Ni dia WC3.
Depan ni tempat yang dirundui oleh ramai orang. Ni dia. Jom kita jalan terus ke tempat bas tadi. Tengok sekarang ni ramai yang dah kontrol sendiri lah, berkursi roda yang pakai motor. Tengok ni tapi ujian jugalah sebab dah seorang-seorang kan. Macam tu lah. Dekat WC2 ni juga ada nusuk care tau. Kalau apa-apa ada masalah dengan nusuk, boleh bicara kat sini lah kot. Manalah tahu kan. Tak boleh masuk email ke, guna email mutawif. Macam-macam kes nusuk ni sebenarnya. Kalau apa masalah boleh jumpa kat nusuk care ataupun email. Tapi sebenarnya untuk nusuk ni sebenarnya kebanyakannya yang paling penting adalah raudah. Kalau umrah tak perlu pakai nusuk pun tak apa. Okey, kalau kita tengok bilik dekat Swiss Hotel kalau kat ujung ni adalah Swiss Hotel. Tengok penuh, yang view Kaabah pun penuh. View Masjidil Haram, view Kaabah semua memang penuh dengan berlampu semua. Ni bilik berapa harga tak tahu. Satu malam. Naik bas tadi kita turun depan Makarim kan. Lepas tu yang ni sekarang ni dah tukar nama. Ni Maisan Al-Masya'i Hotel. Kat sini katanya Al-Fajar Bayadi 2 apa semua depan ni dah tidak digunakan oleh pihak tabung haji muassasah. Kita tak tahu, wallahualam. Sebab banci tak dapat lagi yang rasmi punya. Dekat manakah lokasi untuk tahun ni punya tabung haji yang muassasah. Sebab depan ni ada 2, ketiga kalau dulu. Katanya atas bukit ni dah tak ada dah. Okey lah, banci pun dah nak balik dah. Kita tengok ramai belakang kita. Alhamdulillah. Okey, jom. Macam biasa kalau vlog ini bermanfaat, silalah kongsi-kongsikan. Walaupun tak bermanfaat, mana tahu dapat manfaat dekat orang lain, sila kongsi-kongsikan. Okey. Zas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di vlog yang akan datang. Manchila.